Tengok nak sebut tak tadi? Tapi Kunafah kunifah. Okey, tengok asal dia. Assalamualaikum semua. Welcome back to Kakiku. Jom join saya, Ku Abdul Aziz bin Ku Ibrahim, dalam perjalanan haji 2024. Satu matlamat, pengalaman berbeza. Kalau bermanfaat, subscribe, share, like dan komen. Tak susah, klik je. Jom. dan disimpan di langit dunia dan diturunkan buat kali pertama di dunia di Gua Hira, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka diturunkan pada waktu itu di sebuah tempat yang namanya Gua Hira. Baginda dipeluk oleh malaikat Jibril dengan berkata, Iqra, 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 bacalah. Pelukan yang begitu yang seorang tu nanti kita pindah depan. Tanya mana kosong. Pelukan yang begitu kuat itu menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluk-peluk dan terus mengikut. Baginda dikenali sebagai orang yang ummi, yang tak tahu baca dan juga menulis. Saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dengan mengikut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam balik. Dia balik ke rumahnya dalam ketakutan. Dan ketika dia sampai di rumahnya, maka Khadijah menyelimutkan Nabi dan bertanya apakah yang telah berlaku pada beliau, sebab beliau ketakutan yang luar biasa. Setelah keadaan menjadi reda, baginda menceritakan apa yang berlaku di Gua Hira. Ketika itu Khadijah terus bertanya kepada seorang yang ahli dalam perkara ini. Benarlah yang disebut dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikr, bertanyalah kepada orang yang tahu. Di waktu itu tempat rujukan ialah kepada ahli-ahli kitab yang pakar dalam Taurat, Zabur dan Injil. Waktu itu Khadijah bertanya kepada bapa saudaranya yang buta yang bernama Warqah bin Naufal. Apabila Warqah bin Naufal mendengar penceritaan Khadijah binti Khuwailid, lalu Warqah merasa terkejut kerana tanda-tanda yang disebutkan itu disebut dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Wa idh qala Isa bin Maryam, berkata Isa anak Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Isa, inni Rasulullah. Saya datang umrah tahun 2015, memang tak ada lagi ni. Terletak kat kaki Gunung Hira atau Jabal An-Nur. Hira Cultural District dia orang panggil ya. Kalau tengok dari luar macam Eva Musa kat Melaka ya. So apa yang menarik sini? Semua umat Islam tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu pertamanya di Gua Hira. So ia peristiwa besar untuk kita umat Islam.
So kat sini ada Revelation Gallery, mengisahkan wahyu ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Adam sampailah wahyu terakhir baginda. Masuk baru tahu. Dia ada Museum of the Holy Quran, manuskrip Al-Quran dari semua zaman Islam. Jalan nak pergi ke Gua Hira pun boleh melalui Hira Cultural District ni. So itulah sebuah sikit tentang Hira Cultural District yang saya boleh cerita lah. Lepas lautan Hira je, kami singgah pula kat restoran Kabsa Hashi Restaurant ataupun restoran Nasi Anak Muda dekat Aziziyah ni sebelum balik hotel. Kira dinner ni. Ini apa nama tempat ni? Kabsa Hashi. Kabsyah, kita tak makan. Kabsa Hashi. Kabsyah Hashi makan Nasi udang. apa? Nasi anak muda. Nasi anak muda. Ini Kunafa. ini apa? Kunafa. Kunafa. Ini kunafa. Ini ini air. Ini buat Arab ah. Ini baca Arab. Baca Arab dah. Bahasa Arab. Review sikit. Tengok nak sebut tak tadi? Tadi. Kunafah. Kunafah ke kunifah? Okey, kita tengok hasil dia. Mana? Bila tak tabur tu dia makan lah. Kalau tabur tu confirm manis. Ini pun dah manis. Tak ni. Flat. Flat. Lawa. Flat ini tahu. Cuba kapur sikit. Sikit je kan taburnya. Mungkin ini salah satu tempat makan popular untuk jemaah Malaysia bila datang umrah atau haji. Ramai dah sampai sini rasanya. Orang bawa, kita ikut. Romansia. Air panas. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Ni betul Jepang kan ni?